Assalamualaikum geng. Okey geng. Okey aku nak update Azia aku kali ni Apa yang aku dah buat dekat dia. Okey, aku rasa untuk Azia aku stop setakat ni. Nanti aku akan update lah apa benda yang aku buat. Okey, ni hari ni aku nak update. Aku dah pasang body kit gear up. Okey, gear up Ganesh. Gear up ni untuk model 2014 punya. Okey, untuk 2014 punya model, dia punya body kit dia, gear up dia macam gini depan dia. Okey, dia ada Ganesh hitam ni. Okey, lepas tu dia ada lip depan. Untuk yang gear up ni, model ni aku ambil untuk depan saja. Manakala yang tepi punya aku pakai Azia 2020 punya macam video aku yang sebelum ni lah. Okey, pada aku memang cun gila lah dia punya body kit gear up ni. Yang ini material dia ABS Okey. Macam biasa guys, siapa yang berminat nak buat macam gini, ni sebagai contoh ni kereta aku buat sendiri. Siapa yang berminat, Azia yang berminat nak buat macam gini, okey, boleh roja-roja aku lah. Okey, yang ini yang aku selotip ni. Okey, ini adalah Ganesh Ganesh. Okey, yang tu lepas tu yang ni bawah dia lip depan. Okey, lepas tu lagi aku dah buat yang ni siap dengan emblem gear up. Kita panggil secara ringkasnya gear up ni kita panggil dia punya nama dia GU. GU punya body kit lah. Okey, lepas tu aku dah spray rim. Aku dah spray sport rim aku yang original. Macam aku cakap pada video aku yang sebelum ni, aku akan buat standard modifikasi. Standard modifikasi ni maksudnya kita gunakan semua barang-barang standard, tapi kita tengok setakat mana dia boleh pergi, cantik mana dia boleh pergi untuk modifikasi untuk standard. Okey, lepas tu caliper aku dah spray warna chrome, tapi dia bukan jadi chrome tau. Dia chrome tapi dia macam gitu je lah. Okey. Lepas tu dia punya dalam dia ni semua aku dah anti-rust. Aku dah anti-rust lah. Okey. So untuk Azia aku ni, aku rasa cukup setakat ni dulu aku buat. Lepas tu lain-lain next projek aku macam contoh aku nak tukar set mirror yang ada signal ni kan. Okey, lepas tu aku nak tukar door visor. Okey guys, macam aku jenis aku pakai kereta, aku suka main dua benda. Aku suka nampak cantik, lepas tu aku suka dia laju. Sama ada dua tu aku pilih lah. Dia ikut model kereta. Macam contoh macam kalau aku main Azia ni dah confirm lah, aku rasa macam enjin dia setakat aku akan kekalkan lah 1000cc lah, enjin asal dia lah aku akan kekalkan, dan aku akan main dia solid saja. Pasal dia Azia ni dia bukan direka untuk kereta laju, kan. Dia reka memang untuk kita buat main-main, untuk kasih cantik, kasih ranggi. Okey, ni dah Pro 2 maksudnya pada aku lah. Okey, untuk setakat ni ini saja yang aku dah buat untuk Azia aku. Pada aku dah berpuas hati lah. Macam sport rim ke, itu semua nantilah akan datang. Pada aku suka kekalkan sport rim standard dia. Senang. Daun pisang tak rosak, dry sub pun selamat, keselesaan pun ada, tapi dia nampak cantik. Okey, lagi untuk Azia aku ni, next project aku, macam aku cakap tadi, aku akan tukar set mirror dia yang ada signal. Sport rim mungkin aku tukar yang 14 tapi jenis lain. Cari yang kembang sikit lah, gemuk sikit. Okey, lepas tu pada aku itu saja. Okey guys, siapa-siapa yang berminat nak buat Azia dia macam ni, boleh roja-roja. Nanti nombor telefon nanti aku akan bagi kat penghujung video lah. Okey, setakat ni saja. Nanti kalau apa-apa nanti korang boleh update kat aku lah kalau korang berminat. Tak kira yang ni untuk model AC1. AC1 dia model macam ni. Kalau korang berminat nak convert macam contoh AC2, AC3 pun aku boleh buat juga. Okey, ni asal daripada Azia E yang paling basic sekali aku buat. Okey, kalau korang berminat, okey, ni kedai aku dengan member aku. Kalau korang berminat nak macam contoh bumper korang rosak ke, korang ada accident ke, korang nak repair chassis ke, nak ketuk body ke, nak tarik body ke apa, korang boleh roja-roja aku dekat nombor telefon Okey, lokasi dekat Seremban, Taman Industri Galah. Okey, rumah aku dekat Taman Bukit Galena. Kedai kita orang dekat Industri Galah, sebelah je, sebelah. Okey guys, jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa update kita orang kalau korang berminat nak buat macam ni. Okey, untuk gear up ni memang cun, memang betul-betul handsome terus kita aku rasa. Okey guys, jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.